kepada seluruh warga-warga asing di luar sana tu, tak kira dah orang Aceh sekalipun, kalau betul dah ada IC Malaysia, jangan kau kata buka kedai runcit. Kau nak buka kedai kandang harimau mu buka lah, kan? Tak ada masalah pun. Yang kami bercakap ni adalah berkaitan yang haram, pendatang haram, kan? Bukan setakat warga Aceh saja. Semualah daripada Afrika ke apa benda ke. Kalau betul dah ada IC Malaysia, kalau betul jalan tu sah, kalau betul jalan membuka perniagaan tu betul, tak ada masalah. Bukalah nama kedai runcit pun bukalah. Nak buka zoo negara pun bukalah, nak buka zoo sekalipun. Bolehlah berkawan dengan hutan-hutan apa monyet-monyet di dalam tu. Buka. Kalau pendatang asing itu tak masalah. Tapi kalau kedai runcit itu semua ada IC, ada permit. Kalau pendatang asing tangkap bila tak masalah. Bodoh, bukan semua bodoh. Tempat aku dua tempat ni tak ada IC, tak ada permit. Alibaba kan lesen. Dia guna tempatan. Kau jangan nak bohong. Aku pantang orang bohong. Biar dia. Nanti Ustaz akan jawab. Bagi dia bercakap dulu. Kita tengok apa yang dia nak cakap. Kalau tak ada IC, tak ada permit, boleh tangkap je semua, tak apa. Banyak warga asing dekat KL. Tak apa abang kau jangan nak bela lah. Kau jangan nak pengsongkan fakta lah. Orang macam kau tu tak guna ke tu. Ni Farah, bagi Ustaz nak dengar. Aku pantang orang bohong ni. Aku cukup pantang orang bohong. Balik apa yang dia cakap. Biar dia bercakap dulu. Nanti Ustaz akan counter balik apa dia nak cakap. Biar cakap. Kita nak tengok apa dia nak cakap. Kalau kita tak ada IC, mana boleh nak buka kedai. Kalau kita tak kahwin dengan warga negara, mana boleh. Kita kahwin warga negara. Kau nampak tak kenyataan dia nak memisahkan? Kau nampak tak di play victim? Kau nampak tak bangsa ni bangsa tak guna? Kau nampak tak? Ini pasal kedai runcit. Kalau ada IC semua tak boleh. Kedai runcit mana ada IC? Kedai runcit tak ada IC. Itu kedai runcit, yang dia orang berniaga. Itu kedai runcit, dia orang berniaga. Kalau warga Aceh pun, saya tak mau kata warga Aceh lah, saya kata warga Indonesia lah. Saya kata warga Indonesia sebab Aceh bukan ada negara pun. Dan Aceh negara Indonesia saja. Kalau rakyat, kalau warga Indonesia, kalau warga Indonesia pun dari warga Indonesia daripada Aceh. Kalau dia orang ada IC sebenarnya di kedai runcit, dia orang pemegang kad permanent resident. Itu bagi yang ada PR. Kalau yang ada IC sekalipun dia orang ada IC, bermakna dia orang ini bukan warga negara Indonesia dan bukan rakyat Aceh pun, bukan orang Aceh. Dia bukan rakyat Aceh. Macam saya, rakyat Pulau Pinang. Rakyat Malaysia, penduduk Pulau Pinang. Dia orang bukan rakyat Indonesia, penduduk Aceh. Sebab kalau dia ada IC, dia tak perlu masalah. Dia tak perlu pertahan pun Aceh ke Indonesia ke. Dia perlu pertahankan negara Malaysia sebab dia dah ada IC Malaysia. Cuma saya nak bagi tahu. Ni adalah si bodoh ni. Aceh yang bantu Malaysia merdeka, bosku. Cuma saya nak bagi tahu di sini. Kalau dia orang ini ada PR, saya tak mau cakap Aceh warga negara Indonesia, orang Aceh yang dah ada IC. Kalau dia ada IC, dia perlu bertukar menjadi rakyat Malaysia dan dia orang perlu pertahankan Malaysia, bukan pertahankan negara asal dia orang. Sebab dia orang tak mau jadi warga negara asal. Dia orang nak jadi rakyat dan warga negara Malaysia, pertahankan negara kita. Cuma saya nak bagi tahu kepada warga negara Indonesia, orang Aceh yang ada PR, bermakna dia ada PR. PR ni penduduk tetap. Dia berkahwin dengan orang Malaysia, dia buka kedai runcit, dia boleh berniaga atas nama isteri dia. Tak ada masalah, silakan. Tetapi yang saya kata tadi, kalau dia gajikan warga Aceh, warga Indonesia, orang Aceh dalam kedai-kedai dia secara kosong, apabila kita buat terjahan, dia orang ini kosong, kita minta kerajaan batalkan PR dia, hantar balik ke Indonesia. Sebab dia ini adalah pengkhianat. Sebab gajikan pekerja-pekerja kosong dalam negara dia. Sebab kerajaan kita bagi PR, dia perlu respect kerajaan kita, hormat kerajaan kita. Bukan jadi khianat untuk gajikan warga asing yang kosong. Ini yang saya nak bagi tahu.
Betul. Haram tak ada dokumen adalah warga Aceh yang menjual rokok-rokok seludup yang cukup banyak di kedai-kedai runcit adalah daripada kalangan warga Aceh. Dan mereka ini, warga-warga Aceh ini, dia ada pemegang-pemegang kad PR. Ada yang berkahwin dan memegang kad PR. Dan diorang ini juga membekalkan pekerja-pekerja daripada kalangan orang Aceh yang kosong. Dan saya harap kerajaan, kalau kita bongkarkan isu melibatkan pemegang-pemegang kad-kad PR daripada kalangan warga Aceh, rakyat Indonesia ini, kita minta kerajaan batalkan mereka ini yang memegang kad-kad PR ini dan hantar mereka balik kerana mereka ini adalah pengkhianat kepada negara kita. Okey, bahawa yang membekalkan rokok-rokok seludup ini kebanyakan dia, majoriti dia adalah kedai-kedai warga negara Aceh. Mana dapat rokok Suria di mana? Janganlah buat negara ni macam bapak kau punya negara.